Hai anak-anak. Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam Ustazah. Lihat rama-rama dan bunga-bunga yang cantik ini. Ya, mereka tengah rama di langit sana. Saya suka taman ini. Kita semua suka. Hari ini kita belajar huruf hijaiyah. Jom belajar sama-sama. Ini huruf alif. Alif. Hari ini kita belajar huruf pertama ya. Tiang tegak dan lurus macam tiang berdiri kuat. Sekarang kita lihat huruf kedua pula. Ini huruf ba ada satu titik di bawah. Ya. Senang diingat kan? Ini huruf ta ada dua titik di atas. Ta. Huruf ta ada dua titik macam mata burung berkicau tadi. Ta. Anak-anak, perhatikan huruf ini baik-baik. Sa. Sa. Tiga titik di atas itulah sa. Ini huruf jim. Titiknya di bawah nampak seperti senyuman anak-anak. Huruf jim menyeronokkan kan anak-anak? Ini pula huruf ha. Huruf ha tiada titik. Ha. Bagus. Huruf ketujuh, huruf kho. Ho. Kho ada satu titik di atas. Ho. Titik ini penting untuk beza dengan ha. Ini huruf dal tiada titik. Da. Bagus, bentuknya macam gerbang kecil. Ini ialah huruf zal. Zal. Bunyinya jelas. Zal. Huruf zal ada titik di atas. Zal. Titik di atas buat huruf berbeza. Ini huruf ra tiada titik. Ra. Bagus, bentuknya seperti lengkung kecil. Huruf zai ada titik di atas. Zai. Titik di atas membezakan dengan ra. Ini pula huruf sin. Sin. Bunyinya jelas. Sin. Sin. Huruf shin ada tiga titik di atas. Shin. Ingat tiga titik. 3 titik. Seterusnya huruf sod seperti menyebut sotong. Sad. Bagus. Huruf dad bulat, titik di atas. Dad. Betul, ingat bentuknya. Siapa tahu huruf to? Ho. To seperti ada tiang. Ho. Anak-anak, ini huruf zo. Zo. Lihat ada satu titik di atas. Bagus, huruf ini bunyinya lebih tebal sedikit. Anak-anak, ini huruf ain. Ain. Bunyinya keluar dari dalam tekak. Ain. Ini huruf gain. Ada satu titik di atas. Gain. Bunyinya datang dari dalam tekak. Ini pula huruf fa. Fa. Bunyinya jelas fa. Fa. Lihat huruf ini ya. Ada dua titik. Siapa tahu ini huruf apa? Kof. Bekof. Seterusnya huruf ini namanya kaf. Kaf. Bunyinya ringan dan jelas. Ka. Tahu tak ini huruf lam? Lam. Bentuk lam macam ini. Huruf ini tinggi dan kurus. Selepas huruf lam, huruf mim. Sebut Sama-sama mim. Seterusnya huruf ini namanya Nun. bunyinya ringan dan jelas. Wow. Ini huruf waw. Wow. Sebut sama-sama. Wow. Bagus. Selepas huruf waw, huruf ha. Sebut sama-sama. Ha. Huruf apa yang akhir sekali? Ada dua titik di bawah. Ya. Bagus. Sekali lagi. Ya Ustazah. Huruf akhir, huruf ya. Ya ada dua titik di bawah. Ya. Terima kasih Ustazah. Kami seronok belajar. Terima kasih juga anak-anak. Hari ini sangat bermakna. Jumpa lagi ya anak-anak.